Dividen ASB pada tahun 2024 adalah 5.75%. Berbaloi ke kalau kita simpan dalam bentuk emas? Anda boleh save dulu video ni supaya ia tak hilang. Dividen ASB memang naik berbanding tahun-tahun sebelum ni. Walau bagaimanapun, dividen ASB tidak mampu menandingi kenaikan harga emas. Kenaikan harga emas pada tahun 2024 adalah sekitar 23% setahun. Bahkan untuk tahun 2025 ni, harga emas telah pun meningkat sekitar 60% dalam masa setahun. Simpan di ASB untuk jangka panjang memang tak rugi, tapi potensi keuntungan di ASB lebih rendah berbanding emas. Kalau anda simpan duit kertas, jangan lupa ambil kira inflasi dan juga kejatuhan nilai duit ringgit. Pulangan ASB konsisten 4 hingga 5% setahun, tapi emas untuk jangka panjang iaitu 2 tahun ke atas lebih menguntungkan. Sejarah harga emas 20 tahun lepas menunjukkan harga emas secara puratanya naik 10% setahun. So kalau anda nak kekalkan nilai dan tambah aset, emas lebih strategik daripada dividen ASB. Dividen ASB yang anda dapat sebelum-sebelum ni, anda jangan habiskan. Anda bekukan dividen anda ke dalam bentuk aset emas sebagai simpanan jangka panjang. Ia lebih terjamin dan menguntungkan. Okey, bagi anda yang nak mulakan simpanan emas di Public Gold, anda boleh tekan saja link di bio ataupun rujuk pin video untuk cara bermula. Saya akan bantu anda sebaiknya.